Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, ekonomi negara masih lagi dikuasai oleh syarikat dan bank milik barat. Namun di tengah dominasi itu muncul sebuah institusi tempatan yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Pada 12 Mei 1960, lahirlah Syarikat Malayan Banking Berhad atau lebih dikenali sebagai Maybank. Diasaskan oleh Koh Teck Puat, seorang tokoh perbankan dan usahawan dari Singapura. Beliau membawa satu cita-cita besar iaitu menyediakan perkhidmatan kewangan untuk rakyat tempatan. Dalam tempoh 2 tahun pertama, Maybank berkembang dengan luar biasa, lebih 150 cawangan dibuka di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Kehadiran Maybank bukan sekadar membuka peluang pekerjaan, tetapi juga menjadi lambang kemerdekaan ekonomi sebenar negara. Walau bagaimanapun, ketika krisis kewangan 1998, banyak institusi kewangan tumbang, namun Maybank masih lagi bertahan. Berdepan peningkatan pinjaman tidak berbayar, bank ini mengambil langkah penstrukturan semula dan memperkukuhkan lagi kawalan risiko. Selepas krisis itu, reputasi Maybank sebagai bank paling kukuh di Malaysia kekal utuh. Memasuki era moden, Maybank menjadi pelopor perbankan digital di Malaysia. Platform Maybank to You diperkenalkan memudahkan urusan pelanggan secara dalam talian. Kemudian pada tahun 2014 lahirlah Maybank Islamic yang kini diiktiraf sebagai antara bank Islam terbesar di dunia dari segi aset. Pada tahun 2020, Maybank melancarkan aplikasi MAE by Maybank to You, mengukuhkan kedudukan dalam era vintage dan digital banking. Hari ini Maybank kekal sebagai bank nombor 1 Malaysia dan antara 5 teratas di Asia Tenggara berdasarkan nilai aset. Dari satu cawangan kecil di Kuala Lumpur, kini Maybank berdiri sebagai kuasa kewangan serantau melambangkan semangat rakyat Malaysia untuk berdikari, berinovasi dan terus maju ke hadapan. Nak tahu lebih banyak info menarik? Jangan lupa pelajari intraday.my.